bayangkan suatu hari waktu korang dekat office dan waktu rehat lah, korang tengah scroll laman media sosial, contohnya Facebook, dan korang dapati seluruh kepimpinan tertinggi bola sepak negara iaitu FAM, bukan seorang, bukan dua orang, semua ahli jawatan kuasa eksekutif ataupun exco FAM meletak jawatan serentak secara sukarela. So jadi bagi aku ini bukan daripada realitinya bukan tamat penggal. Dia bukan sebab kalah apa-apa pilihan, sesi pemilihan, tapi secara sukarela. Dan baru hanya selepas 11 bulan dipilih. So bagi aku ini bukan satu cerita biasa. Ini isyarat kecemasan ataupun emergency state dalam sistem bola sepak Malaysia. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Zonan dalam The Blue Podcast Malaysia untuk episod yang seterusnya berkenaan dengan isu pemain warisan yang kita tahulah FAM terpalit lah dengan isu ini. Dan bagi aku perletakan jawatan Exco FAM secara beramai-ramai ini memang sangat luar biasa. Dalam sejarah pentadbiran sukan, aku rasa dalam bola sepak ataupun tak kisahlah pentadbiran sukan mana-mana yang berada dalam negara Malaysia, dalam sejarah ini adalah pertama kali kita lihat satu Exco penuh letak jawatan. Maksudnya keputusan secara kolektif lah. Dan biasanya kita dengar macam mungkin Setiausaha Agong ke ataupun presiden meletakkan jawatan kan. Tapi ini semua daripada presiden. Sekarang ni memang kita tak ada presiden, kita ada pemangku presiden, Setiausaha Agong, bendahari, jawatan kuasa yang lain, semua letakkan jawatan. Dan daripada statement media ataupun media rilis FAM tadi, aku bacalah dengan ayat-ayat ada banyak yang menyentuh berkenaan dengan integriti, berkenaan dengan accountability dan juga memberikan ruang untuk FAM, untuk FIFA dan AFC sebenarnya campur tangan lah bagi membaiki sebenarnya apakah yang perlu dibaiki dalam FAM tersebut. Lebih-lebih lagi dalam bidang pentadbiran lah ataupun tadbir urus. Dan aku rasa ini pada pendapat aku bukanlah sekadar satu ayat PR yang biasa. Tapi ini adalah menunjukkan bahawa FAM memang dalam krisis yang sangat besar. Dan apakah maknanya? Maknanya sangat jelas lah. Memang kita tahu isu pemain warisan ini adalah isu yang sangat besar dan ada tekanan daripada luar lah, sama ada FIFA ataupun AFC untuk memberikan pilihan kepada FAM, sama ada you step down or we will intervene. So itulah dia aku rasa tekanan luar yang dimaksudkan lah. Dan juga apabila ada pihak luar yang menekan FAM, ini boleh memberikan risiko dan juga boleh menjejaskan kesinambungan bola sepak Malaysia secara total kalau tidak dikawal dengan awal lah. Dan bagi aku secara jujurnya, langkah ini adalah satu damage control yang paling maksimum lah, paling tinggi. Dan FAM sedar sebenarnya kalau FIFA dan AFC masuk campur tangan secara direct ataupun secara langsung, salah urus dan juga pelanggaran governance ini bagi aku bukan satu hukuman yang kecil lah. Apakah yang boleh berlaku jika FIFA dan AFC campur tangan? Sudah pastilah liga kita, Liga Super kita boleh tergantung. Pasukan kebangsaan boleh tergantung juga. Maksudnya boleh digantung daripada menyertai mana-mana perlawanan antarabangsa lah. Dan juga sekaligus dana ataupun duit yang diberikan kepada pembangunan akar umbi itu boleh dibekukan. Jadi Exco FAM sebelum ini memilih untuk mengorbankan jawatan mereka lah dan menyelamatkan institusi FAM lah selaku badan induk bola sepak Malaysia kan. So dalam bahasa orang kampungnya mungkin macam aku, lebih mudah kalau kita cakap lebih baik jatuh sekarang daripada runtuh terus. Maksudnya runtuh terus tu adalah campur tangan FIFA dan AFC terus secara langsung. Dan kalau kita tengok balik semula, sebenarnya FIFA bukanlah lumpuh 100%. Kita ada tadi, aku baca tadi ada petikan mengatakan bahawa Setiausaha Agong FAM sekarang ni mengambil tugas sebagai interim caretaker lah, termasuklah juga dengan bendahari FAM dan juga ketua-ketua jawatan lain lah yang ada dalam FAM lah.
Dan mereka ni semua bertindak sebagai pentadbir semasa ataupun interim caretaker, dengan fungsi utama mereka adalah untuk memastikan operasi harian FAM ni berjalan lancar dan tiada keputusan strategik besar dibuat sewenang-wenangnya, dan juga semua urusan selari ataupun menepati dengan garis panduan FIFA dan juga AFC. Dan itulah dia caretaker governance ataupun apa orang cakap administration sementara lah. Dan mereka tidak boleh buat polisi baru, mereka hanya untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan FAM sahaja. Dan sekarang ni aku nak bawa korang masuk ke dalam satu bab yang paling penting lah, iaitu ada 3 senario sebenarnya. Apakah kemungkinan yang akan berlaku selepas ini? Okey, senario yang pertama, FIFA ataupun AFC mungkin akan masuk untuk memantau lah. Dan ini adalah bagi aku berkemungkinan yang sangat tinggi lah. Mereka akan mungkin mengaudit pentadbiran. Mereka akan menyimak statut dan juga internal domestic inquiry lah kepada semua kepada semua ahli-ahli, bekas ahli-ahli persatuan ataupun exco FAM itu sendiri. Dan mereka boleh menilai sebenarnya tahap kebebasan FAM untuk bergerak tanpa dibayangi oleh mana-mana individu yang berada di belakang mereka. Dan kalau FIFA ataupun AFC sudah memastikan bahawa semuanya bersih, maka pemilihan untuk jawatan kuasa ataupun exco yang baru akan terus dilakukan lah. Dan yang kedua, reset secara total struktur dan juga reformasi. Ini bagi aku senario yang paling aku nakkan lah sebenarnya, senario yang paling ideal. Mungkin dengan resetnya secara 100%, peraturan yang ada dalam FAM itu boleh diperketatkan dan diperhalusi lagi lah. Dan kemudiannya bidang kuasa ataupun jawatan semua yang ada tu boleh diperjelaskan. Maksudnya tak akan ada lah orang lain yang akan overlap sesuatu jawatan itulah. Contoh jawatan lain tu dia boleh overlap dengan jawatan ini punya kuasa kan. Dan juga macam yang aku cakap tadi, berkemungkinan campur tangan daripada pihak luar yang kita tak tahu tu boleh diminimumkan lah. Dan mungkin juga ahli jawatan kuasa yang baru itu boleh dipilih daripada bekas profesional yang sebenar untuk beri ruang kepada mereka sebenarnya mentadbir Badan Induk Sukan Bola Sepak Malaysia ini. Tetapi ini semua hanya boleh berlaku kalau orang lama dengan mindset lama tu tidak kembali lah. Maksudnya kena muka baru dan muka fresh. Tak ada lagi dah muka-muka orang lama yang akan bawa budaya lama masuk balik semula. Itu kita tak boleh, kita tak nak tengok benda tu berlaku. Dan senario yang ketiga sebenarnya yang aku sentuh tadilah, dia tukar nama, tukar jawatan kuasa, tapi sistem dia masih sama. Ini yang aku paling tak suka lah. Kita macam cakap tadi, ada wajah baru tapi budaya kerja masih sama, cara kerja, cara mereka melakukan kerja mentadbir urus FAM tu masih yang sama. Dan apabila benda yang sama masih lagi berlaku ataupun berlangsung di dalam FAM itu, ada kemungkinan konflik yang sama untuk berlaku. Jadi kalau ini berlaku, krisis akan ditangguhkan saja, bukan diselesaikan dengan 100% lah. Jadi pada pendapat aku, kita sebagai penyokong ataupun peminat Harimau Malaya, ini bukanlah masa untuk kita bersorak gembira sebenarnya. Sebab ramai kita tahu yang, termasuklah aku, untuk meminta bahawa jawatan kuasa FAM ini letak jawatan. Dan apabila mereka dah meletakkan jawatan, korang janganlah menganjing pula katakan bahawa nak lari daripada tanggungjawab lah, kambing hitam lah, lepas tu nak maki mereka ni secara beramai-ramai. Bagi aku ini adalah sebenarnya masa untuk kita perhati dulu, ambil langkah untuk memerhati dulu apakah yang akan berlaku. Dan kalau ada perkara-perkara, perkembangan-perkembangan terbaru, kita boleh menilai. Dan juga jika perkara-perkara yang berlaku tu kita dah nilai dan kita rasa macam this should not be happening, kita boleh minta ketelusan, transparansi daripada pihak FAM yang baru ni, sama ada interim ataupun daripada jawatan kuasa baru yang akan dilantik nantilah. Dan kita sebenarnya, bola sepak Malaysia pada pendapat aku bukan sebab kekurangan bakat lah. Yang kurang sebenarnya adalah takbir urus, kualiti takbir urus, dan pentadbiran itu tidak betul. Jadi sebagai penutup, hari ini aku nak bagi tahu, aku nak korang ingatkan semula bahawa satu penggal kepimpinan tumbang, dan ini adalah pertama kali dalam sejarah.
Dan besok kita nak tahu sama ada peletakan jawatan beramai-ramai ini adalah satu titik mula untuk kebangkitan bola sepak Malaysia ataupun sekadar satu episod lain dalam kitaran yang sama, penyakit yang sama. Jadi aku rasa sebenarnya kita harus bertanya, adakah kita cukup berani untuk berubah? Bukan lagi kita bertanya siapa yang salah. So this is TBM, bukan sekadar cerita Chelsea, tapi ini juga adalah cerita bola sepak. Ini cerita kita. Dan di kesempatan ini aku nak mengucapkan terima kasih lah kepada korang yang dah sudi untuk tengok episod ini sampai habis. Dan aku nak minta maaf lah kalau ada yang mengatakan bahawa apa yang aku cakap ni diorang tak faham. Mungkin pemahaman ataupun cara penyampaian aku perlu diperbaiki lagi, dan aku akan cubalah untuk membaikinya di masa hadapan. Dan kepada korang yang dah subscribe channel aku nak ucapkan terima kasih. Kepada korang yang masih lagi belum, tolonglah subscribe, dapatkan target 3,000 subscribers sebelum bulan April 2026. So itu sajalah daripada aku. This is Zonan, this is The Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.